dengan tajuk inovasi Eco Track Express, inovasi hijau untuk masa depan. Maklumat sekolah. Kumpulan Dynamic X berasal dari SPBKI SMP Sarjana Utama, Daerah Kuala Selangor. Pengenalan PBKI Sekolah Menengah Kebangsaan Sarjana Utama. Bilangan guru 20 orang. Bilangan pembantu penulisan murid 5 orang. Bilangan murid 106 orang. Penyataan masalah. Pernahkah anda terfikir setiap tahun berjuta tayar dibuang dan menjadi punca pencemaran? Ia suka dilupus dan mengambil masa ratusan tahun untuk hancur. Oleh itu kita perlukan penyelesaian dasar yang mesra alam. Jalanan penyelesaian. Idea inovasi Eco Track Express. Kami mempunyai satu idea inovatif, membina jalan raya pintar menggunakan tayar terbuang. Bukan sekadar mengurangkan sampah, malah menjadikan jalan raya lebih mesra alam dan hijau dengan membuat poket tanaman mikro di sepanjang jalan. Kelebihan Eco Track Express. Jalan raya yang kami akan inovasikan akan menggunakan tayar terbuang dan direka dengan ciri yang selamat, tahan lasak dan sudah pasti ianya akan menjaga alam sekitar. Proses inovasi. Potong tayar terbuang menjadi kepingan kecil. Kemudian campurkan dengan pasir, batu kecil dan resin. Bahan-bahan ini dicampurkan untuk mencipta permukaan jalan yang fleksibel dan tahan lasak. Ambil papan kayu atau kotak kecil. Sapukan campuran tadi sebagai permukaan jalan. Biarkan kering supaya model jalan menjadi keras. Sediakan bahan terbuang iaitu botol plastik bersaiz 500 ml dan kayu bunyi. Bahan lain yang diperlukan seperti tanah kompos, benih tanaman mikro, pisau kecil, spray air dan tali. Mulakan membuat poket tanaman mikro. Lekaran produk. Kelebihan Eco Track Express. Tidak panas melampau. Menggunakan bahan terbuang. Tahan lebih lama. Eco Track Express. 1. Bukan sekadar jalan biasa. 2. Menjadikan bumi lebih hijau. 3. Menurunkan sisa buangan. Berikut adalah cadangan harga.